Magnet lah. Magnet. Dia magnet. Tu ada tak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وخصوصا إلى حضرة الشيخ زين العابدين الفطاني شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini dapat sama-sama kita melaksanakan salat Fardhu Maghrib. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan membuka satu kitab yang bernama Aqidatul Najin fi Ilmi Usulid-Din yang dikarang oleh Syekh Zainul Abidin Al-Fatani yang digelar sebagai Tok Minat. Masyaallah. Dan dia mempunyai banyak kitab yang ditulis, dan yang paling masyhurnya ialah kitab ni nama dia Aqidatul Najin, yang juga masyhur yang nama dia Kashful Lisan. Kalau kita biasa tengok kitab Jawi, ada sebuah kitab fiqh yang tebal, nama dia Kashful Lisan. Juga antara kitab yang dikarang oleh Tuan Minan ya, nama dia Kashful Lisan, yang berkaitan dengan ilmu fiqh. Dan juga antara kitab dia yang masyhur sekali ada dalam bab Murid, tipis dia, Miftahul Murid fi Ilmi Tauhid. Itu antara kitab dia masyhurlah. Dan juga kalau sikit orang kitab Kashful Ghaibiyah, itu antara kitab yang lama orang ngaji lah. Orang lama biasanya ngaji kitab Kashful Ghaibiyah nama dia. Dan dia ni berasal daripada Al-Fatani. Secara ringkasnya itulah yang digelar sebagai Tuan Minal. Yang tu boleh baca lah, banyak sejarah dia. Dan dia ni antara murid kepada Syekh Daud Al-Fatani. Nama dia Tuan Minal. Cuma orang bahas, orang kaji sebab apa dia digelar sebagai nama Tuan Minal. Tuan Minal. Ada kata sebab nama dia Zainal.
Zainal Abidin. Tapi yang masyhurnya, cerita yang masyhurnya ialah dia ni tidak jenis pongoh, tak jenis marah orang. Tapi kalau dia marah, dia suka baca ayat minal jinnati wan nas. Kalau dia nak tegur murid-murid dia salah, dia akan tinggi suara minal jinnati wan nas. Maka lama-lama lekat dengan tuan minal jinnati wan nas. Tu maknanya cara orang dululah. Dia nak letak gelar orang tu, tengok orang ni biasa buat benda, cakap apa, maka dia letak gelar lakak tu dengan sebab sentiasa dia sebut dengan lafaz minal jinnati wan nas. Nampak murid dia malas sikit, minal jinnati, maka orang tahu bila dia sebut minal jinnati wan nas tu adalah tanda dia nak marah, nak tegur orang. Itu adalah secara ringkas berkenaan dengan tuan minal. Jadi kita masuk kepada kitab Aqidatun Najim pada muqaddimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kitab lain, saya guna kitab ni dan guna juga cetakan daripada Singapura. Mana kita nak banding lah. Kalau ada guna naskah lain, boleh tengoklah banding mana yang jatuh, mana yang sama, boleh tengoklah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Jadi tuan kitab kita mulakan kitab dia dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Yang pertama ialah kerana nak beramal, nak orang panggil nak iktidak, nak mengikut nak mengikut susunan Al-Quranul Karim. Kenapa? Kerana Al-Quran dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kita ada beza mazhab. Bila semayang ada mazhab yang baca Bismillah, yang tak baca. Tapi mushaf bila dicetak semuanya dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama-ulama kita menulis kitab, dia tulis Bismillah kerana yang pertama nak mengikut susunan Al-Quranul Karim. Yang kedua kerana nak mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis itu dhaif, hadis itu lemah, tapi boleh digunakan pakai dalam apa? Dalam fadailul a'mal. Nabi kata kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Setengah kata fahuwa ajzam. Nabi kata setiap perkara penting. Perkara penting pada syarak tidak dimulakan padanya dengan bismillah, maka dia terputus daripada keberkatan. Sebab itulah ulama-ulama kita menulis kitab apa pun mesti ada Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau tak ada? Kita beli kitab tengok tak ada Bismillahirrahmanirrahim, terus dia mula. Tak ada pun Bismillah. Maka ulama-ulama dia tanggung. Dia bagi buat andaian. Penulis kitab dia tak tulis Bismillah, tapi dia telah melafazkan Bismillah sebelum dia menulis. Itu cara ulama-ulama kita nak bersangka baik kepada orang alim, walaupun kitab dia tak ada Bismillah, tapi dia buat andaian. Penulis ini telah pun menyebut Bismillah secara lafaz, tapi dia tak tulis pada kitab dia. Itu adalah cara ulama-ulama nak tanggung, nak bersangka baik kepada ulama-ulama kita. Maka dia kata dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Dalam bahasa Arab, kita panggil huruf ba tu huruf jar. Huruf yang mana bila ada dia, lafaz selepas dia kena baca baris bawah. Bismi. Kita tak jumpa lagi orang baca bisma, bismu. Tak. Semua baca bismillah. Dengan nama Allah. Asal bismi tu dia ada alif. Ba alif. Bismi. Tapi pada ucapan bismillah, tak ditulis alif bismillah. Tapi kalau kita tengok dalam surah Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada tak alif? Ada tak alif?
Bapa situ ada, sini tak ada. Bapa. Tak, ulama kata kerana lafaz bismillah ni, kerana terlalu banyak orang guna dia, maka ulama dia buang alih untuk meringankan bismillahirrahmanirrahim. Berbeza pada Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak, ada alif. Sebab apa? Walaupun dia ayat Quran tapi tak banyak orang guna. Tak ada orang cakap je Iqra' bismi rabbika, tak ada. Maka kerana bismillah ni banyak diguna pakai, maka ulama dia tak tulis alif pada bismillah. Itu antara cerita bismillah lah. Dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Allah mana? Tak, Tuhan yang amat pemurah. Dalam setengah kitab dia tulis murah. Dua-dua tu boleh lah. Tuhan yang amat murah atau Tuhan yang amat pemurah. Di dalam negeri dunia ini lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Itu adalah tafsiran kepada makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Cuma yang pertama ialah Allah. Dengan nama Allah. Allah ni apa Allah? Allah itu ialah alamun ala zat. Nama. Nama kepada zat yang wajibal wujud. Bukan Allah itu Allah. Ada kata Allah ni lah Allah. Tak. Siapa dia kata alih lam laha tu Allah, apa dia? Sebab apa? Sebab itu bukan Allah, itu nama. Huruf alih lam laha Allah. Allah itu nama kepada zat. Nama kepada zat yang wajibal wujud. Tuhan yang amat pemurah. Sebab apa ulama dia bezakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia tafsir dengan Tuhan yang amat pemurah. Murah Allah Ta'ala ni guana. Dengan makna Allah Ta'ala tidak memilih-milih. Tidak mengkhususkan sesiapa untuk mendapat nikmat daripada Allah. Yang dipanggil Al-Mun'imu bijalailin ni'am. Ar-Rahman ni ditafsir dengan makna apa? Tuhan yang memberi nikmat dengan sebesar-besar nikmat. Dengan nikmat yang besar-besar. Maka nikmat yang besar-besar ni Allah Ta'ala beri secara umum. Orang kafir ke, orang Muslim ke, maka semuanya mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu panggil Ar-Rahman. Ar-Rahim pula ditafsir dengan mana yang amat mengasihi akan hamba-Nya yang mukmin. Khusus. Ar-Rahim, sifat rahmat Allah hanya diguna pakai, hanya dikurniakan kepada hamba-hamba yang mukmin. Sebab apa beza gitu? Sebab ulama dia kaji. Antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ada beza huruf. Berapa huruf beza? Ar-Rahman ada berapa? Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. 5 lah. Rahim ada berapa Rahim? Berapa Rahim? 4. Maka ulama kata ziyadatul bina atau ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bila satu perkataan itu berasal daripada dasar yang sama, daripada rahmah. Ar-Rahman, Ar-Rahim diambil daripada rahmah. Makna dia kasih, rahmah ni. Tapi Ar-Rahman ada 5 huruf. Ar-Rahim ada 4 huruf. Maka ulama kata, mestilah perkataan yang lebih huruf itu memberi makna yang lebih. Maka kerana itulah ulama-ulama dia tafsir Ar-Rahman ini yang maha murah. Setengah kata boros. Boros dengan mana apa? Segala rahmat dia, nikmat dia Allah Ta'ala bagi tanpa pilih kasih. Mu kafir ke, mu Islam ke, baik ke, apa ke, semua dapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu panggil Al-Mun'imu
bijalailin ni'am. Allah beri nikmat yang besar-besar kepada semua hamba dia tanpa nak membeza-bezakan. Yang kedua, Ar-Rahim. Yang amat mengasihani. Kasih ni, bila kasih Allah pilih. Nak beri nikmat, Allah tapih. Maka sebab itu dipanggil Ar-Rahim. Yang amat mengasihani akan hambanya yang mukmin dalam negeri akhirat. Di akhirat, Allah Ta'ala guna Ar-Rahim. Allah tak guna Ar-Rahman. Ar-Rahman guna di dunia saja. Segala nikmat yang kita minta, orang kafir minta, Allah bagi belaka. Tak kira, tak tapih dah. Tapi di akhirat, rahmat Allah, kasih Allah, hanyalah tertentu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bismillah ni, kalau kita tengok secara lafaz itu, dia tidak lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Tak lengkap. Sebab apa? Biasa dalam bahasa Arab, bila kita nak bina satu ayat, dia mesti menggunakan jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Guna kata nama atau guna kata kerja. Contoh kita nak buat ayat, Zaid berdiri. Kena guna nama. Zaid berdiri. Ataupun berdiri Zaid. Tiba-tiba sini dia guna huruf saja. Bismillah. Tak ada isim, tak ada fa'il. Maka sebab itulah ulama-ulama dia bahas. Huruf jar ni dia mesti ada tempat takluk. Tempat dia bergantung. Maka ulama bahas. Nak takdir apa? Nak takdir isim ke? Nak takdir fa'il? Maka ada yang takdir isim. Ada yang takdir fa'il. Buana? Dia kata kalau takdir isim, dia takdir apa? Permulaan aku dengan bismillah. Ibtidai bismillah. Permulaan aku dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada ulama guna dengan fa'il. Abtadi'u. Aku memulai dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Cuma bahas pula nak letak depan ke nak letak belakang. Nak letak ibtidai bismillah ke bismillahirrahmanirrahim ibtidai. Tu bahas juga. Maka setengah ulama kata lebih kuat kita letak di belakang. Bismillahirrahmanirrahim ibtidai. Bismillahirrahmanirrahim abtadi'u. Tu contoh. Cuma bila bismillah ni, sebab apa dia tak letak? Allah tak letak isim atau fa'il secara jelas, secara nyata. Allah tak letak ibtidai bismillah, abtadi'u bismillah, tak ada. Sebab apa? Allah hazafkan benda tu, tak sebut benda sebab apa? Untuk litakmim, untuk mengumumkan. Sebab apa? Bismillah ni kita guna dalam pelbagai kerja kita. Kita nak makan bismillah. Kita nak tidur bismillah. Bangun tidur bismillah. Maka kalau Allah letak ibtidai, abtadi'u, maka dia akan susah. Jadi Allah letak bismillah, maka kita sendirilah yang takdirkan. Aku nak menulis u'allifu ataupun ta'lifi bismillah. Aku nak membaca aqra'u bismillah. Qiraati bismillah. Maka sebab itulah Allah Ta'ala tidak menyebut fa'il ataupun isim secara jelas. Sebab apa? Sebab supaya dapat digunakan secara umum. Itu antara sebab dia lah. Kemudian alhamdulillahi al-munfaridi bil-i'dami. Kalau kita ni, kena tambah hamzah bawah alif, i'dam. I'dam tambah alif, kecil, hamzah bawah. Wal-ijadi, ada hamzah kecil bawah. Alhamdulillahi al-munfaridi bil-i'dami wal-ijadi.
Atau baca dengan bil i'dami wal ijad. Al-munazzahi an syawaibin naqsi wal abdadi. Wal abdadi. Ada hamzah atas tu. Abdad. Hamzah kecil atas alif. Abdad. Tambah hamzah tu. Alhamdulillah, apa yang maksud dia? Dia kata segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Tengok ulama-ulama bila dia nak menterjemahkan alhamdu, dia tak mana segala puji. Walaupun kalau kita belajar alhamdu tu, kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil lafaz mufrad. Alhamdu. Dah hamdani. Dah mahamid baru jamak. Tapi kenapa bila menterjemahkan alhamdu, ulama-ulama terjemah dengan segala puji. Segala ni banyak. Segala puji. Kerana alhamdu ini, tak, dia memberi isyarat kepada di sana ada 4 jenis pujian yang ulama-ulama bahas. Yang pertama, puji qadim kepada qadim. Allah puji Allah. Yang kedua, puji qadim kepada hadis. Allah puji makhluk. Yang ketiga, puji hadis kepada qadim. Makhluk puji Allah. Dan yang keempat, puji makhluk pada makhluk. Kesemua jenis 4 puji ini, semuanya bagi Allah. Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah ulama-ulama dia terjemah dengan segala puji. Ataupun setengah kitab puji-pujian. Dia terjemah dengan puji-pujian. Segala puji. Sebab apa? Nak memberi isyarat di sana ada 4 jenis puji yang dibahas oleh ulama-ulama kita. Yang pertama, puji qadim bagi qadim. Allah puji Allah. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Allah puji makhluk. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Makhluk puji Allah. Dan yang keempat, puji hadis bagi hadis. Makhluk puji makhluk. Kesemua itu bagi Allah. Bagi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puji. Nanti kita akan bahas apa makna puji ada di depan tu. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Itu sifat bagi. Yang ni kalau kita belajar nahu, dia panggil sifat na'at. Bila sifat, baris dia kena sama. Alhamdulillahi al-munfaridi. Yang tunggal ia dengan mentiadakan. Bahasa lama, dia aja mentiadakan tanpa nun. Kalau bahasa baru kena tambah nun lah. Mentiadakan. Kalau Jawi aja kena men ke meng. Men ke men, tengok balik. Tak. Mana? Men nak kalau Jawi men. Kalau aja Melayu meng. M-E-N jugalah. Jangan Rumi men. Jadi men tiadakan. Bahasa lama metiadakan tanpa nun. Tunggal ia. Namanya wahdaniyah lah. Munfarid ni dia sama dengan wahdah. Nanti kita belajar wahdahu la syarikalah. Wahdahu tu ialah munfaridan. Tuhan yang tunggal, yang esa. Esa apa? Esa ia dengan mentiadakan mungkin dan dengan mengadakan dia kan mungkin. Maka pada ayat ini nak memberi makna apa? Bara'atul istihlal. Musonah kita, tuan kita dia nak menceritakan bahawasanya kitab yang dia karang ni nak menceritakan tentang tauhid. Sebab apa dia guna al-munfarid? Makna dia tunggal, wahdaniyah. Maka dia nak memberi isyarat daripada awal lagi, kitab dia ni ialah kitab yang membicarakan tentang ilmu tauhid. Sebab itulah dia pilih perkataan al-munfarid. Dengan makna tunggal. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi itulah orang panggil cara-cara ulama kita dia menulis. Banyaklah. Kalau segi fiqh dia bahas. Dia tulis Alhamdulillah. Contoh dalam kitab apa? Dalam kitab Muniyatul Musalli. Syekh Daud dia buat mari dengan Alhamdulillahillazi aujaba alaina salawat. Contoh. Segala puji bagi Allah yang telah mewajibkan ke atas kami sembahyang. Contoh. Sebab apa? Sebab dia nak khabar, kitab dia ni nak kita bab sembahyang. Daripada situ lagi ulama akan tahu dah. Bila kata Alhamdulillah, tengok lepas dia tu nak sebut apa. Kalau nak cerita bab sembahyang, cerita bab sembahyang. Kalau nak cerita bab tauhid, disebut cerita tauhid. Itu panggil bara'atul istihlal. Dalam ilmu apa ni, panggil Al-Balaghah, dia panggil bara'atul istihlal. Apa dia? Orang nulis kitab ni dia buat satu lafaz, satu ayat awal-awal lagi nak cerita isi kandungan kitab dia. Bila orang baca daripada awal, tahu dah. Kitab ni nak cerita bab tauhid. Contohnya. Nah, yang tunggal ia dengan mentiadakan mungkin. Mentiadakan i'dam. Dan mengadakan dia kan mungkin. Maka Allah Ta'ala ni nak cerita pada kita pada awal lagi antara i'tiqad kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, segala perbuatan ini hanya Allah Ta'ala yang buat. Tak ada orang lain buat. Kita sendiri, kita mengangkat barang, kita letak barang, walaupun pada mata kita nampak kita buat, tapi hakikat semua Allah Ta'ala yang buat. Tak ada satu benda lain yang berkongsi, yang bersyirik dengan Allah Ta'ala pada membuat sesuatu daripada tak ada kepada ada dan ada kepada tak ada. Bahkan semua perkara yang berlaku sekarang ini, semuanya berlaku jadi dengan perbuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi yang maha suci, al-munazzahi, sifat yang kedua. Alhamdulillah, al-munfaridi, al-munazzahi. Lagi yang maha suci. Itu cara ulama Jawi, dia menterjemahkan kalau berbilang-bilang sifat dalam ayat dia guna lagi. Contoh pada atas tadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pemurah lagi. Lagi tu nak cerita apa? Berulang-ulang sifat. Ada 2-3 sifat, maka dia guna lagi. Lagi amat mengasihani. Nak kata itulah sifat kepada perkataan yang pertama dulu, Allah. Allah yang pemurah, yang penyayang. Lagi yang penyayang. Itu panggil terjemahan bagi perkataan sifat. Yang maha suci ia daripada segala yang bercampur kekurangan dan segala lawan, yakni nak tafsir lagi, tiada datang segala lawan sifat kamalatnya, sifat kesempurnaannya. Jadi Allah Ta'ala ni maha suci, tanzih. Antara cara kita nak bertauhid kepada Allah ialah kita kena mentanzihkan Allah, menyucikan Allah daripada segala sifat kekurangan dan juga segala sifat yang berlawanan, yakni yang bertembung, yang berlawanan dengan segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita i'tiqad Allah Ta'ala maha suci. Tidak ada pada zat Allah satu pun sifat kekurangan. Dan tidak ada pun satu sifat yang boleh menggugurkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Illa tu tambah hamzah. Ilaha tambah hamzah bawah. Illallah tambah hamzah bawah. Biar betul. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Al-qadimu al-mukhalifu lima adahu minal kainati.
al-baqi wa haliku kulli ma adahu minal makhluqati. Wa ashhadu, dan naik saksi aku. Naik saksi aku. Nah, ulama dulu dia eja saksi dengan shin. Saksi, saksi. Saksi. Dan naik saksi aku. Wa ashhadu tu naik saksi aku bahawa tiada Tuhan yang disembah. Yang ni la ilaha ma'budun bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar. La ilaha la ma'buda bihaqqin. Tidak ada Tuhan, la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, illallah. Jadi ulama-ulama bahas, kalau orang kafir nak masuk Islam, dia mesti mengucap ashhadu. Kena ada lafaz ashhadu. Tak boleh dengan la ilaha illallah saja. Kena ada ashhadu an la ilaha illallah. Jadi aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Padahal wahdahu tu hal. Padahal esa ia. Jadi perkataan wahdahu tu ulama takdir dengan munfaridan. Takdilah alhamdulillahil munfarid tu ambil kata munfarid letak situ takdir. Wahdahu ay munfaridan. Hal keadaan ia Allah itu setunggal. Wahdahu. Wahdaniyah itulah setunggal. Tiada yang sekutu baginya, la syarika lahu. Nak tafsir lagi. Apa makna esa-esa tu? La syarika lahu. Tidak ada syarik. Syarik ni orang yang berkongsi. Syirik itu sifat dia syirik. Syirkun. Perkongsian, ada pun syarik yang berkongsi. Tidak ada sekutu, tidak ada yang berkongsi. Lahu baginya, bagi Allah. Berkongsi apa? Berkongsi pada zat. Zat sama dengan zat Allah? Tak ada. Berkongsi pada sifat? Tak ada. Satu benda sifat dia sama dengan Allah. Dan berkongsi pada af'al? Tak ada. Semuanya wahdah. Allah esa pada zat, esa pada sifat, dan esa pada perbuatan dia. Maka la syarikalah. Tidak ada kongsi. Tidak ada sekutu bagi Allah pada zat dia, pada sifat dia dan pada af'al dia. Lagi yang bersalahan bagi segala yang lainnya Allah daripada segala kainat, segala makhluk yang ada ni. Antara sifat Allah dia mukhalif. Mukhalafah itulah. Allah Ta'ala bersalahan. Bersalahan ni bukan salah betul tak. Salah lawan dia betul tak. Salah ialah mana tak sama. Berbeza. Tak sama mana berbeza dengan makhluk dia pada zat dia, pada sifat dia, pada af'al dia. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Panggil mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Lagi yang kekal ia. Allah Ta'ala ni antara sifat dia lagi baki. Yang kekal ia. Ya Allah. Dan fana, yakni binasa. Tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Daripada Allah. Apa dia? Daripada sekalian makhluk. Jadi makhluk Allah Ta'ala ni. Apa dia makhluk? Kullu ma siwallah. Setiap benda yang lain daripada Allah dan sifat dia, maka semuanya makhluk. Malaikatnya, manusianya, bukit buka, gunung ganang, semua sekali, semua itu dalam makhluk. Maka semua makhluk ini adalah halikun. Kullu syai'in halikun. Semua benda, ada lebih kurang 10 benda dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala
untuk dia kekal. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul aminu al-muballighu kullama umira bitablighihi min rabbil alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul aminu al-muballighu kullama umira bitablighihi min rabbil alamin. Dan naik saksi aku, bahawa Nabi Muhammad itu hamba Allah. Nya tu dhamir balik pada Allah. Dan pesuruhnya Allah. Yang benar ia Nabi Muhammad itu, lagi yang kepercayaan, yang dipercayai, yang amanah. Lagi yang menyampaikan tiap-tiap barang yang disuruh akan dia, akan barang tu, untuk sampaikan tu. Bitablighihi tablighi ma umira tu, barang yang diperintah tu. Jadi Nabi ni menyampaikan tiap-tiap barang yang disuruh akan dia, akan barang, tiap-tiap barang yang disuruh tu. Dengan menyampaikan dia, akan barang tu lah, bitablighihi tablighi ma umira tu, barang yang diperintah. Jadi antara sifat Nabi ataupun Rasul lah, yang lebih tepatnya ada khilaf lah. Nabi dan Rasul ni apa beza dia? Beza dia satu je. Tak ada sama je. Nabi dan Rasul ialah seorang lelaki yang menerima wahyu daripada Allah Ta'ala. Cuma yang membezakan apa dia? Kalau Nabi terima wahyu dan tidak disuruh untuk menyampaikannya kepada umat. Itu Nabi. Seorang lelaki yang mendapat wahyu tapi tidak diperintah dengan menyampaikan kepada umat sebagai Nabi. Adapun Rasul, dia dapat wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Itu beza antara Nabi dengan Rasul. Jadi Nabi ini menyampaikan tiap-tiap barang yang disuruhkan dia. Kan Nabi itulah. Balik dhamir situ dulu. Muballigh kullama umira, tiap-tiap barang yang diperintahkan dia kan Nabi itu. Bitablighihi, dengan menyampaikan dia, menyampaikan ma umira, kullama umira. Dhamir terbalik molek lah. Dalam pening. Menyampaikan tiap-tiap barang yang disuruh akan dia, akan Nabi, dengan menyampaikan akan dia, akan setiap barang tu, tiap-tiap barang. Daripada Tuhan, barang yang disuruh tu daripada Tuhan. Tuhan mana yang memilik sekalian alam. Rabbil alam itu yang memilik, yang mentadbir sekalian alam. Wa usalli wa usallim. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil mursalina. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syafi'il muznibina. Syafi'il muznibina. Wa usalli, dan aku mengucap selawat. Dan aku mengucap salam atas yang terlebih mulia daripada segala Rasul. Iaitu, siapa dia? Kita boleh baca situ, boleh baca Sayyidina atau Sayyiduna, boleh juga. Iaitu penghulu kami. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang mensyafaat ia bagi segala orang yang berdosa pada hari kiamat. Boleh baca Syafi'i, boleh baca Syafi'i pun boleh juga. Boleh baca. Syafi'ah pun boleh baca. Kalau kita nak i'rab lah. Boleh baca Syafi'i, boleh baca Syafi'u, boleh baca Syafi'ah. Nabi yang mensyafaat ia, ni kena yakin dan percaya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafi'un musyafa'. Nabi yang diberi oleh Allah Ta'ala izin untuk mensyafaatkan umat dia yang berdosa pada hari kiamat. Itu adalah benda yang perlu kita yakin. Jadi selawat ni kita akan bincang nantilah apa makna selawat dan salam tu. Rasanya akan disebutlah di hadapan nanti apa makna selawat dan salam. Wa ba'du. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.